Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sebut, tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi janji, tuan-tuan perempuan, sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, maka Allah mudahkan urusan mereka itu untuk masuk dalam syurga Allah. Tuan-tuan, malam ni kita ada dalam satu majlis ilmu, tuan-tuan. Kita sama-sama dapat menghidupkan program agama. Kita dapat sama-sama hidupkan sunnah Nabi dalam diri. Tuan-tuan, bayangkan kita nak datang malam ni bukan senang. Ada daripada UIM, ada yang datang daripada Melaka, tuan-tuan. Tempat kami pernah forum dulu, tuan-tuan, datang jauh berapa ratus kilometer, 300 kilometer lebih, tuan-tuan, daripada datang ke paksi yang penuh dengan debu ni, tuan-tuan. Baik pergi Langkawi, tapi kenapa kita datang, tuan-tuan? Ni sebab kita nak hidupkan majlis malam ni. Tadi Ustaz Abdullah Khairi, tuan-tuan, dia bisik kat saya. Dia kata malam ni harap-harap dapatlah kutipan lebih sikit sebab nak manage, tuan-tuan perempuan, nak manage sekolah 21,000 sebulan. Tuan-tuan, saya ni, tuan-tuan, terus terang saya cakap, esok malam saya ceramah di Melaka 2 hari. Penganjur dekat Melaka minta malam ni, dia kata kalau boleh 3 hari straight, Ustaz, sebab Melaka duk minta mengajar kitab bulan-bulan. Saya tak dapat nak tetap. Saya kata minta maaf, malam ni saya terpaksa main dekat Ustaz Abdullah Khairi. Saya tak boleh tolak, tuan-tuan perempuan. Sungguh saya cakap. Sebab apa? Sebab ni kasih sayang pada orang tua ni. Sungguh, tuan-tuan, lillahi ta'ala. Ni kali ke berapa? Kali kedua. Dulu dengan Hadiza Helmi, dengan orang lain aku tak ingat, Nadia aku ingat. Dengan Hadiza Helmi, tuan-tuan, kita main. Sebab apa? Sebab nak tolong sekolah ni. Hari tu datang kita kutip untuk apa? Untuk kolam, untuk buat apa sebagainya, tuan-tuan. Ni dah siap. Malam saya datang duduk, Ustaz, Allahu Akbar, tuan-tuan, duduk dalam bilik kecil tu. Dia bagi duduk bilik apa, chalet ya? Chalet, happy, tuan-tuan, duduk baring, Allahu Akbar, aircon tak sejuk, suka, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab itu dia orang bagi pun, tuan-tuan. Ni nak ambil air keluar titik. Tak cerita bagi daih, tuan-tuan. Inilah masanya kita datang. Bukan datang nak berhibur semata, tuan-tuan. Kita datang nak membantu. Ni orang kampung ni, tuan-tuan, kalau tak tolong ni sekolah ni, tuan-tuan, rugilah, tuan-tuan. Terus terang, kalau ada orang kampung kan, terus terang, saya dari Kuala Lumpur datang, tuan-tuan, saya tolak banyak program. Malam ni sepatut antara saya diminta untuk ganti Ustaz Kazim. Ustaz Kazim kawan kita, tuan-tuan, masuk ICU, buat jantung, tuan-tuan. Panggil, tolong Ustaz, kami bagi banyak sekian-sekian. Ingat aku nak duit ke? Aku pensyarah lah weh. Tak kelapak dia, geram juga lah. Dia kata, Allah, Ustaz Allah saya bayar berapa? Dia duk fikir bayar berapa. Ingat apa pemain nak minta duit dia? Dia pun sekek, tuan. Kereta dia orang bagi, mesti pakai orang bagi. Toyota Toyota kecil yang nampak tu. Aku tengok kereta dia bawa kereta. Dah ada satu lagi, Camry tu dia beli zaman dia cikgu lah. Itu hang kena hormat sikit kerajaan. Hang bayar duit kerajaan ke? Allah SWT Muhammad. Untuk kerajaan rata. Insah lah weh. Aduh, ni kawan saya, tuan-tuan. Ni tak lama ni masuk forum perdana. Hampa jangan terkejut. Pakai songkok sikit, aku lupa mana lagi. Tapi ni forum perdana dah atur saya dengan dia. Forum perdana semua tengah tarik masa yang sesuai. Tak apa kita nak buat, mungkin kita bagi buat kat paksi ke, kita tak tahu, mustahil tak mustahil. Sebab mereka ada sponsor ni 100,000 kita jalan. Tuan-tuan perempuan, ni dia, semua orang bantu. Sebab apa? Sebab nak bawa. Saya tengok dia pergi kat KL, saya buat program macam-macam KL. Forum kami, tuan-tuan. Ustaz Abdullah ni tak pernah minta derma. Tak pernah marilah beli saya apa ni bayar. Tak ada, tuan-tuan. Dia jual kitab dia. Jual kitab untuk sekolah. Tu buat saya kata lepas ni hang jangan buat begitu lagi lah. Hang jual kitab. Lepas tu kita minta. Sebab kita 3 orang ni, kita bila kita sama, kita nak cari untuk sekolah. Tuan-tuan, saya tak ada apa, tuan-tuan. Terus terang saya kata. Saya tak ada amalan banyak.
Saya harap dengan sekolah ni, saya ingat, harap-harap bila saya mati sekolah ni dah siap. Bila dah siap tuan-tuan, sekurang-kurangnya ada sesuatu yang sampai dekat saya dalam buku. Tak ada apa boleh bantu saya tuan-tuan. Tu Allah sebut, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ya Allah, kata Allah, wa anfiqu, gunakanlah harta yang kamu ada, gunakanlah masa yang kamu ada tuan-tuan. Ini sunnah Nabi tuan-tuan. Ni adik-adik depan, jangan risau, ada RM1, bagilah RM1, tak apa, tak ada masalah tuan-tuan. Inilah masanya tuan-tuan. Terus terang saya kata, kalau orang tu kata saya main ni nak dapat duit daripada orang sini tuan-tuan, minta maaf. Saya kali pertama saya datang dengan Helira, cek dia bagi, masuk balik tuan-tuan. Cek dia bagi, masuk balik. Berapa bagi tu? 2K. Sikit tuan-tuan. Bagi balik, masuk balik. Terus terang, sebab ada orang kata saya main nak ambil duit dia. Berapa ambil duit dia tuan-tuan? Cukuplah tuan-tuan, saya tak ada apa. Sekurang-kurangnya ada sikit yang kita bantu untuk sekolah tuan-tuan. Masa saya main, sekurang-kurangnya anak-anak yang datang menghafal Quran ni baca doa untuk saya tuan-tuan. Ni kawan saya baru meninggal 3 minggu, baru 2 minggu lepas, Ustaz Anwar Al-Jabali. Kalau tuan-tuan buka saya punya Facebook, Ustaz Dr. Muhammad Izhar, tuan-tuan tengok ada gambar kesedihan seorang sahabat kepada seorang sahabat dia tuan-tuan. Saya tak ada kawan baik yang macam dia tuan-tuan. 21 tahun kami hidup bersama, susah senang bersama tuan-tuan. Dalam asrama dekat Syria, kami duduk sama-sama tuan-tuan. Tapi Allah muliakan sahabat saya ni tuan-tuan. Dia kata, aku tak boleh masuk syurga, aku tak tahu sebab aku tak banyak amalan. Aku buat apa? Jadi aku boleh nak ceramah dalam TV, aku tak mampu. Orang tengok juta, tak mampu. Aku ceramah kat surau je Tapi aku ada kelebihan masak nasi Arab sedap ni nasi Arab aku arwah tuan-tuan. Dia kalau masak nasi Arab ni tuan-tuan, dia tak berkira. Nasi Arab kalau dia masak untuk ustaz-ustaz, kaki kambing dia ambil semua. Masak tuan-tuan, tak ada berkira. Dia bagi semua ustaz-ustaz makan setiap minggu. Sampai Ustaz Kazim pernah cakap, saya tak pernah makan nasi Arab sesedap ini, saya tak pernah makan nasi Arab sebanyak ini. Saya ada kencing manis, Ustaz Kazim makan tuan-tuan. Ustaz Azhar Idrus makan, saya makan, mufti-mufti berapa ramai yang makan tuan-tuan. Semua ustaz-ustaz hampir setiap minggu dia masakkan. Percuma tuan-tuan. Paling-paling buruk RM500 dia habis. Paling-paling buruk RM500 tuan-tuan. Baru ni dia meninggal dunia tuan-tuan. Saya sangat sedih tuan-tuan. Saya batalkan ceramah saya tuan-tuan. Pergi tengok kawan tuan-tuan, dia tak bergerak tuan-tuan, koma tuan-tuan. Saya batalkan ceramah, orang marah, kenapa batalkan ceramah lain ni? Hang tak tahu aku tak ada kawan lain, itulah kawan aku seorang tuan-tuan. Saya sampai tuan-tuan, saya tengok kawan saya datang bujung kaku tuan-tuan, koma. Orang yang paling baik, banyak khidmat untuk ulama tuan-tuan. Ketika dia meninggal tuan-tuan, Allah muliakan orang ini tuan-tuan. Hanya kerana duit yang dia habiskan setiap bulan RM2,000 untuk bagi makan kepada para ulama seluruh yang datang daripada Malaysia ke Johor Bahru. Dia panggil semua pengurusi-pengurusi masjid dan surau, hampir 40 orang sekali makan datang tuan-tuan makan dengan para ulama. Ustaz Haslim mungkin pernah makan, Ustaz Abdullah 2 kali makan tuan-tuan. Bayar tak? Tak bayar tuan-tuan. Tak bayar, memang perangai tak pernah bayar. Tuan-tuan, jangan kedekut tuan-tuan. Itu tengok, kita tengok lagu tadi. Apa nama tu? Tamar. Pokok tamar menangis tuan-tuan. Sebab Nabi SAW tinggalkan pokok tamar. Kita hari ini kita sengaja tinggalkan Nabi SAW. Tinggalkan segala amalan Nabi. Nabi tuan-tuan tak pernah kedekut. Nabi tak ada apa. Nabi tak tinggal ma taraka syai'an, tapi tak tinggal sesuatu pun ketika Nabi mati, illa syai'in minal gharib, sedikit kecuali sedikit daripada roti-roti kering tuan-tuan. Ini Nabi, tapi Nabi tak pernah kedekut. Nabi sentiasa fikir macam mana aku nak membangunkan ummah, macam mana nak bangunkan budak-budak yang boleh menjadi orang-orang hebat seperti Abdullah bin Abbas, seperti Abdullah bin Umar. Tuan-tuan, tengoklah tuan-tuan, percayalah cakap saya. Ni sahabat saya bila dia buat tuan-tuan, dia buat amal jariah apa yang dia mampu. Tuan-tuan, ketika dia meninggal, tuan-tuan, orang semayangkan jenazah waktu asar, hari pejabat tuan-tuan di Johor Bahru, waktu jam, masjid penuh bagaikan solat Jumaat. Siapa dia tuan-tuan? Masuk TV ke? Tak masuk tuan-tuan. Masuk YouTube ke? Tak masuk tuan-tuan. Dia hanya ustaz biasa tuan-tuan, tapi Allah muliakan dia penuh ketika solat jenazah.
Sampaikan jam tuan-tuan perempuan dan kasih sekalian. Inilah kemuliaan yang Allah bagi. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Allahu akbar. Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran. Ada yang muka gelap, tuan-tuan, mata mati, tuan-tuan. Dalam kubur ada yang muka gelap, dalam di akhirat ada yang muka gelap, ada juga yang muka cerah, tuan-tuan. Bersinar-sinar, tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran. Ada orang yang Allah tunjuk di dunia lagi mukanya gelap, tuan-tuan. Ada orang yang Allah tunjuk hidup matinya dalam keadaan bersih, suci bagaikan seorang yang sedang tidur. Tuan-tuan, wajahnya ada dengan saya. Ketika dia dikafan, satu-satunya gambar yang keluarga, sebab saya tak dapat pergi, tuan-tuan, sebab masa tu saya tengah rakaman. Ketika dia meninggal, sebab semalam tu diberitahu dia sudah sihat, jantung dia sudah baik, tuan-tuan. Masa dia meninggal, tak dapat nak pergi saya dalam rakaman sebab melibatkan semua orang, tuan-tuan. Dia hantar gambar, saya tengok gambar orang dah kafan, tuan-tuan. Allahu Akbar, macam tidur, tuan-tuan. Inilah masanya, tuan-tuan. Kita nak buat apa yang Nabi suruh. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Jangan tunggu nak mati baru nak bagi tahu, tuan-tuan. Jangan, tuan-tuan. Itu sebabnya saya akan cuba sedaya upaya bantu Ustaz Abdullah Khairi. Sebenarnya saya hubungan Ustaz Abdullah Khairi tak ada hubungan adik-beradik, tuan-tuan, tapi lebih daripada adik-beradik. Kami akan cuba atur program dekat Kuala Lumpur, akan cuba atur di Johor Bahru ni 4 grup. Akhir bulan 4 saya 3 orang akan forum di Johor Bahru. Kami nak bantu karnival dekat masjid dekat Johor Bahru. Pada masa sama saya nak minta Ustaz Abdullah Khairi datang ceritakan juga tentang sekolah. Mari kita pakat-pakat bantu, tuan-tuan. Bila lagi kita nak bantu anak-anak muda kita, biar kita ada hasil anak-anak yang menghafaz Quran tu, Ustaz Kazim, tuan-tuan. Betul? Saya jumpa dia kata setiap hari saya fikirkan tentang sekolah. Saya tahu macam mana dia fikirkan tentang sekolah. Dia tak makan untuk dia, kutip semua untuk orang, untuk orang, untuk orang. Tuan-tuan, apa yang kita dapat? Oleh sebab itulah, tuan-tuan, ikutlah, kembalilah kepada sunnah Nabi SAW. Ni, dengan adanya anak-anak yang hafaz Quran, saya tengok datang, duduk lepok petang-petang, budak-budak Allahu Akbar, muka bersih. Walaupun tak ramai, tuan-tuan, tak apalah, itu yang kapasiti ada. Lepas ni kita nak buka, kita buat, tuan-tuan. Kalau lepas ni ada 200 orang, 300 orang, 3,000 orang, tuan-tuan, buat sekolah agama penuh dalam sekolah ini, tuan-tuan. Dekat Paksi ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, tengoklah orang kampung ni semua akan beruntung. Yang Allah kata dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah ni taman ni, kampung ni, tuan-tuan, takut semua kepada Allah, bantu sekolah ni, kalau semua ni budak-budak ni dah berjaya, nanti suatu hari ada orang kampung meninggal, tuan-tuan, inilah budak-budak yang akan baca Quran. Inilah budak yang akan doakan kita. Kadang-kadang kita ni, tuan-tuan, alfa, kita abaikan sunnah Nabi SAW. Kita kata cinta Nabi, sejauh mana cinta kita pada Rasulullah SAW. Duduk dalam ni panas pun kita berkira, tak apalah, tuan-tuan, memang panas, saya panas berpeluh ni. Nak buat macam mana? Dah inilah dugaan kita, sekolah macam ni. Tak apa, dulu dia kata pakai apa? Pakai kamera je. Ni dah tutup ada aircon semua. Sekurang-kurangnya benda tu nampak, tuan-tuan. Yang bahaya, kutip duit tapi tak nampak. Ini yang kita risau. Oleh sebab itulah, tuan-tuan, pada malam ini kita pakat-pakat buat kutipan besar-besaran. Kita buat bantuan. Jangan risau, tak masuk poket saya 1 sen pun, tak masuk poket Ustaz Hasli. Kami di dekat airport, kat hotel dia untuk mikir macam mana kita nak bantu Ustaz Abdullah Khairi. Sekolah dia, tuan-tuan, inilah saham kami, tuan-tuan. Mungkin di akhirat nanti, inilah anak-anak mungkin dia akan datang di akhirat. Saya mungkin nak masuk neraka, tuan-tuan, dengan Ustaz Hasli. Dah sampai pintu neraka nak kena tolak. Tolak dia dulu, dia tak nak masuk. Dia tolak aku tak nak masuk. Siapa nak masuk neraka? Tengok-tengok datang budak-budak, datang tiang-tiang, datang pasir-pasir. Dia kata, ya Allah, tolonglah ya Allah, mereka ini antara yang tolong sekolah kami dulu, ya Allah.
Berapa ramai yang hafaz Quran ya Allah? Berapa ramai dalam kalangan mereka yang telah menjadi pemimpin hasil daripada sekolah yang telah dibangunkan. Janganlah tuan-tuan, kita jangan berkira, percayalah Allah itu maha kaya. Hang bagi hari ini sikit, Allah bagi balik. Tak rugi tuan-tuan. Inilah janji Allah Ta'ala. Maka malam ini tuan-tuan, saya nak minta, mari kita pakat-pakat tolong, bantu, infak apa yang kita mampu. Mana orang yang kutip duit? Buat mai? Mana? Lambat betul nak lepas duit dia lah. Mai ni. Naik. Mai, bagi ke kami. Mai ni lepas tu kita gerak sampai ke belakang. Siapa lah minta? Mai. Allah segan-segan lah pula. Pergi tempat orang jengkoh kan mai. Mai. Yang lain semua jalan ke depan, ke sini. Jangan bagi terlepas, semua kena bagi. Buat sembang pula dah. Bagi duit tu. Tak ada, Ustaz dia bagi kat tu, kat PA dia. Tuan-tuan perempuan, ni kita tolonglah mereka. Mai, ni bagus tu sini. Dek, bagus ni, perempuan tak ada. Orang perempuan lagi banyak tak lagi tu. Adik, mana? Yang kecil-kecil sini, yang tua-tua tu lelaki dah. Batal wudu. Mungkin kita